Sebab Malaysia ni dibahagi kepada 3 blok, 3 bahagian. Blok Sarawak, which is dah due pada Ogos 2023. Sabah pun dah due 2024 untuk persempadanan. Tapi adakah mereka akan lukis? Saya tak pasti. Dan Semenanjung, seluruh Semenanjung dilukis secara dikira satu entiti, satu blok untuk mereka dilukis dan pun akan tamat tak lama lagi. Maksudnya mereka boleh dilukis juga. Ya, so tetapi ini masih meninggalkan soalan sebab Saudara Joffrey cakap ideal adalah antara 14,000 pengundi kepada 24,000 pengundi untuk pecahan baru 99 kerusi. Apa yang terlalu rendah daripada 14,000 dan apa yang jauh lebih daripada 24,000 dari pendapat Rose dan daripada pendapat Joffrey adalah tidak adil. Ini mengurangkan prinsip satu pengundi, satu rakyat, satu undi. Inilah dasar yang mana Rose cuba memperjuangkan. Yang harus adalah di antara 14,000 ke 24,000. Itulah lebih adil. Adakah kerajaan negeri Sarawak setuju dengan pemikiran ini? Kerajaan Sarawak tidak mempunyai kuasa untuk, kerajaan Sarawak ataupun masyarakat sivil seperti Rose ataupun publik, mereka mempunyai hak untuk bersetuju dengan tidak bersetuju. Kerana SPR yang mempunyai kuasa untuk melukis. Okey? Itulah sebabnya kenapa kita ada selepas ini SPR harus seperti apa yang saya cakap tadi, SPR mempunyai masa dalam tempoh terdekat untuk mengusyurkan ataupun recommend peta cadangan mereka kepada 99 kerusi. Dan kerajaan negeri boleh, kerajaan tempatan boleh, orang awam sekalipun melalui civil service NGO pun boleh membuat pantahan. Sekiranya kawasan mereka terjejas ataupun boundary ataupun sempadan mereka terjejas, maka mereka boleh menjadi one of the objectors. Okay? Itu adalah apa yang kita sarankan ataupun kita harap partisipasi daripada pengundi di luar sana, terutama sekali yang kawasan terjejas, untuk menyuarakan pendapat mereka. Sekiranya kawasan mereka terjejas, maka be an objector. Tapi bagaimanakah penduduk atau pengundi biasa nak tahu atau boleh tahu yang kawasan mereka cara dia disempadankan atau perwakilan mereka tidak adil? Okey. Bagaimana mereka tahu? Bagaimana mereka nak tahu? Sebab Rose dengan semua aktivis-aktivisnya kenal tentang isu ini dan tahu bagaimana isu ini ada impak besar untuk demokrasi kita. Itu terang benderang. Tetapi untuk rakyat biasa, sebab pihak Rose meminta penduduk-penduduk di kawasan bandar terutamanya untuk membuat bantahan sekiranya persempadanan ini tidak adil. Tetapi bagaimanakah rakyat atau orang biasa di bandar-bandar ini atau di kawasan yang kata di mana undi dia telah dikompromi, bagaimanakah mereka nak tahu mereka adalah kawasan yang terlibat? SPR, okey, itulah sebabnya kenapa kita attend kuasa.